dalam dunia ni apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah? Jawapannya, dalam dunia ni tuan-tuan, dari sekecil-kecil benda sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita ni, 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri kecil saja, dia punya calar dia, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ketahuilah kalau spek kita buka terlepas jatuh, itu juga ujian daripada Allah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Tuan-tuan, jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Hak ni kesalahan aku lah ni, kan? Hak ni sebab lalai lah ni, kan? Dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam bila diuji, Allah bagi markah. Orang bukan Islam bila diuji oleh Allah, kebaikan itu akan dibalas di dunia. Beritahu pada rakan-rakan bukan Islam. Orang yang bukan Islam bila buat baik, Allah akan balas. Ni adil Allah di dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok orang baik, tuan-tuan cari rakan yang non-Muslim, bila buat baik, tuan-tuan tengok kehidupan dia macam mana. Allah balas kehidupan dia. Allah balas kehidupan dia dengan kebaikan.